Hai semua, hari ni hari Ahad 2 November 2025. Aku berada di Dataran Putrajaya depan Palace of Justice untuk event Garmin Run. So tahun ni aku masuk 21 km. Garmin ni dia ada dua je, 21 km dengan 10 km saja. Aku punya target adalah 2 jam 45 minit. Sebelum ni dah 2 event 21 km, timing 3 jam je. So kena target laju sikit, tak ada bukan laju sikit. Kita ubah strategi, kita slow masa first half, second half baru kita laju sikit. Kita panggil dia negative split rasanya. Dan untuk hari ni juga aku akan ada jam untuk test. Aku pakai 2 jam hari ni. So nanti tengok jam apa yang aku pakai. Alright, jom saksikan video ini. So untuk 21 km dah masuk dah pen. Sekarang pukul 4.45, 4.50 pagi. Untuk 21 km ada 2 kategori. Satu speed start pukul 5 pagi, bib warna merah. Dan aku masuk 21 km cruise, start pukul 5.10 pagi, bib warna putih. Bezanya dekat cut off time. Untuk yang speed, cut off time dia adalah 2 jam setengah. Untuk cruise macam aku ni, cut off time dia 4 jam. Alright, all the best runners, nak masuk pen, jom. Okay. For our second group, just hang on tight. Again, we want to make sure that the route is safe and secure for you guys. Not to worry, it won't take so long for our second flag off. Alright, I got something now. Let's go. Salah satu benda yang cantik kat Putrajaya sebenarnya dia punya jambatan lah, bridge. Disusul dengan lampu-lampu lawa. Cuma itulah, tidak disediakan parking tepi. So biasa malam-malam di sini parking penuh kan. Orang nak healing, tepi tu tasik. Maintain pace 8, Cross Nomad. Sebelah kanan Misfit Balance 2. Cameraman di tengah-tengah. Bawa air ni sebenarnya untuk wuduk. Dah batal lah, sebab ramai sangat awek-awek sentuh aku. Water station yang pertama di KM 2.7 ke 3 km. Panjang. Aku nak pergi toilet sebenarnya, tapi toilet pun panjang, tak apalah. Biasa 2.5 dah lepas. Mantap. Awek-awek semua. Ili dah sampai dah, dah U-turn. Tadi Ninja leading 21 km. Ni. Mantap. Muazzah dia. Sesi yang kedua. Hype ni lagi. So, training block aku, training plan tak banyak buat hill repeat. So, bila naik bukit ni aku tak larat sih. Jalan je lah. Tapi bila jalan kacau habis. Sebab sekarang dah pace 13 lah sebab jalan. Kena juga training bukit weh. Jalan pertama Amino Vital di kilometer yang 7. Yang merah ni sedap sikit. Rasa apple yang daripada view tu macam kurang sikit lah. Average pace 8.30. Okey lah. Tapi panas ni weh. Aduh, berpeluh aku. Baju yang aku pakai ni baju roll. So baju ni selesa, sedap gak. Tapi sebab dia nipis sangat kot. And then aku ni kuat berpeluh. Peluh tu macam melekat kat badan, dia tak keluar. Meski kat Putrajaya kebanyakannya ada surau di tepi jalan. Ni surau Silaturahim Presin 11. Satu set. Nice. Berapa Amino Vital jam warna merah lagi. Tadi bawa makan. Top up terus. KM ke 7.8 nak ke KM ke 8. Lepas solat subuh kena pick up the pace sikit. Mungkin lari 7.55, 7.50.
KM ke 9.5 ada surau. Sediakan surau mau bergerak. Tapi tadi dah jumpa surau dekat sebelah, kita semayang je lah. Nampak payap pun banyak. Nice. 10 baru ada boom. Oh, ada spray weh salam pas. Pisang ada. Pisang kuning. Habis. Lebih kurang sama nomad dengan balance. Mantap pula ni bawa dia dah. Malaysia dan dengan Austin. Free Palestine, InsyaAllah. Sudah gabung dengan 10 km 10 km pakai baju hitam, 21 km baju biru cair. Lagi 2 jam lah. Maintain pace 8. First time pergi tak payah lari Lagoon ni tu. Itulah. Kalau tengok mesti lari je. Siapa best ni sebenarnya pergi dekat lari. Ni apa? Satu. Siapa lagi? Seorang je kot. Seorang je? Menuju ke PIC naik bukit. Bukit ni jalan je lah. Hari pun dah tinggi 160 lebih km ke 12. Jam menunjukkan 2 jam 45 minit. Misi gagal. Sebab baru dapat 2 jam 45 minit, baru dapat 18 km. Tu 18 km. Nak kena banyak training lagi. Base. Mungkin kena lagi easy pagi, petang. Kena cari masa. So janji habis lah. Jantung tak kuat lah. Let's go. Seronok sebenarnya kalau kau lagi dalam grup. Ni maju hijau ni daripada tadi happening. Ni ada Salmon sekali. Last kilometer. Cuaca dah panas. .21.45 3 jam 31. Tamil speed 21.41 km juga, lebih kurang 3 jam 30-40 saat. Sek. Okey, terusnya tanya. Masih. Sama. Oh, okey. Outside, terima kasih. Congratulations to you. And our next number. Sebenarnya ada lucky draw. Dia dekat bib tu, nombor tu kena potong tau masa lepas ambil bib. Oh, ada PB punya tempat. Ada bed. Based on our Oh, bos-bos yang masa dekat Respect Collection ada lagi lah. Oh, bos ni cantik sebab Garmin Run ni Asia series. So ada dari Indonesia, Taiwan, Vietnam, Singapura, Korea, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong dan juga Japan. Oh, kalau dapat join semua Garmin Asia series ni memang terbaik lah. So kita ada food truck juga, Milo pun ada. Tinggal apa? Jadi je malas. Boleh lah, kita try lah. Satu apa? Okay guys, Alhamdulillah selesai 21 km untuk Garmin Run 2025. So review aku untuk event, overall event memang ok. Water station panjang, banyak air, ada air mineral dengan air house boom plus. And then ada juga energy gel yang diberikan oleh Amino Vital yang warna merah tu. So review aku untuk Amino Vital ni, dia ada 2. Satu yang warna biru, satu lagi warna merah. Yang biru ni bagi aku tak berapa sedap sangat, tapi dia bagus untuk sebelum workout. Sebab dia ada 3000 kalori apa tau, dia macam tinggi lagi. Yang warna merah tu dia perisa apple, dia separuh daripada yang biru tu. Yang merah tu sedap. Yang merah tu untuk during lah ketika lari ataupun workout lah. Yang tu sedap. Lepas tu dia dah habis workout, korang kena minum balik yang warna biru tu. So dia combination antara biru dengan merah macam tu lah. So Amino Vital ok, boleh untuk aku boleh makan. Perisa dia sedap, boleh masukkan dalam aku punya gel yang baru lah. Harga dia pun tak mahal, dalam bawah RM10 lah, RM9 satu. So ok lah.
masa flag off tu dia ada dua untuk 21 km. Satu speed dia flag off dulu, lepas tu cruise lah. Tapi yang cruise ni dia tak ada flag off official, dia tak ada bunyi horn ke, tak ada. Tiba-tiba sampai depan tu tiba-tiba dia lepaskan. Macam MC pun macam terkejut, oh dah lepas lah. Macam tu lah. Sepatutnya macam tunggu 5-10 minit, 5 pagi, 5-10 pagi baru lepas. Tapi 5-3 pagi dah lepas lah. Itu je lah, macam surprise lah. Dah start kan. Finishing baju lah. Finishing baju warna biru juga. Finisher sama dengan baju event. So maksudnya finisher ni bagilah colour lain kan. Banyak lagi colour dalam dunia ni. Purple, hijau kan, merah ke, hitam ke, banyak lagi. So dia nampak lebih kurang sama je macam baju event yang 21 km. Okay, medal untuk 21 km dia warna silver. Okay, belakang dia 21 km ni dia ada negara-negara lain yang buat Garmin Run lah. Sebab Garmin Run ni dia Garmin Run Asia Series. Medal berat, simple saja. So medal yang 10 km macam warna gold sikit lah. Medal biasa je lah kan, tak ada apa sangat lah. Baju pun biasa je. Tak ada brand lah. Sepatutnya AC lah, sebab AC sponsor kan, bagilah baju AC kan. Okay, mahal kot, tak tahulah. So overall event ok lah. Respect ok. Event organised oleh Garmin pun ok. Untuk aku pula personally, untuk tahun ni adalah kali ketiga H&M 21 km. So timing aku sama juga 3 jam lebih-lebih sikit jugalah. Which is not good. Which is aku sedih juga dan kecewa. Mungkin kena tukar lagi training plan yang lain. Sebab aku dah buat dah training plan, ada speed run, ada strength apa semua. Tapi tak boleh juga bawah 3 jam. Sebab apa aku nak bawah 3 jam? Sebab aku nak masuk FM tahun depan. Tapi kalau stay tak bawah 3 jam, boleh je habiskan FM tu. Tapi habiskan FM tu dengan sengsara lah, dengan penat. So aku tak nak jadi macam tu. So asalnya aku nak register Twin City FM bulan Januari ni, 18 Januari. Tapi bila dah result macam ni, aku tak jadilah. Kena training dulu, tengok macam mana progress. Mungkin lepas raya ke tahun depan baru aku fikir nak masuk FM. Okay? Okay guys, itu saja untuk video vlog kali ni, larian ini. Macam biasa, jika korang ada soalan sila komen di bawah. Barang-barang running semua, macam baju yang aku pakai tadi, baju Rule, jam-jam Coros Nomad dengan Balance 2 ni aku tak di bawah video description lah. Okay, sebelum tu review aku untuk setakat ni, review ringkas lah untuk jam Coros Nomad ni. Overall okay, dia punya ketepatan GPS tu sama macam MX Balance, dia lari sikit je. Cuma itulah, sebab aku dah biasa dengan screen AMOLED, screen LED. Dapat screen MIP ni masa dekat tengah hari, siang memang terang lah nampak, tapi dia tak crispy lah. So tu je lah dia punya drawback bagi aku lah. So nanti aku buat full review. Okay, jika korang suka video ni, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. Jangan give up. See ya.